Okay. Mahkamah Rayuan salah analisis pertuduhan kes Syed Saddiq, kata pendakwa raya. So hari ini adalah kes semalam lah, hari Khamis lah, adalah bermulanya kes 2 hari ya, hari ini dan Khamis dan juga Jumaat, bermulanya kes bagi Syed Saddiq. Okey, kes bagi Syed Saddiq iaitu untuk rayuan terhadap di Mahkamah Persekutuan, ini Mahkamah Terakhir terhadap kes Syed Saddiq, di mana adakah Syed Saddiq akan didapati bersalah atau tidak. Okey, saya revise balik. Dia didapati bersalah di Mahkamah Tinggi, kemudian di Mahkamah Rayuan dia didapati tidak bersalah. So sekarang pendakwa raya merayu di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Terakhir. So dalam Mahkamah Terakhir ini, kalau dia didapati bersalah, maka dia akan masuk penjara terus. Kalau dia bersalah dan masuk penjara, lepas ni kalau bersalah dia akan masuk penjara terus, tuan-tuan. Tak ada dakwa-dakwi dah ni. Dah tak ada delay-delay dah. Kalau bersalah masuk penjara, terus masuk penjara ni. Kan? Jadi yang dia sujud syukur hari itu saya kata, saya macam kenapa nak sujud syukur awal sangat, sebab ada rayuan. So ini rayuan dia, tuan-tuan. Kalau dia didapati bersalah, kalau penjara, maka dia akan terus diheret ke penjara, katakanlah minggu depan. Okey, dengan ini adalah keputusan kes Syed Saddiq. Dengan ini kita mendapati bahawa Syed Saddiq telah bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan sebatas banyak 10 kali sebatan. Hari itu juga, hari yang dijatuhkan hukuman, katakanlah minggu depan juga dia akan dibawa dalam penjara. Faham maksud saya tak? Jadi ini sangat crucial tau. Yang rayuan hari itu bagi saya tak crucial sangat, sebab dia bersalah ke tak bersalah ke, ada satu lagi rayuan. Yang ini sangat crucial. Jadi pendakwa raya dia telah membuat satu hujahan. Hari ini adalah hujahan pendakwa raya, nanti akan hujahan peguam bela. So peguam bela akan merayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau Yudhiyakini Vanakam Sat Sri Akal. Kita masuk hari kedua di Mahkamah Persekutuan. Hari ini adalah hari di mana pihak peguam akan memberikan respon balas kepada pihak pendakwa raya berkenaan hujah-hujah yang disampaikan semalam. Saya meletakkan percayaan ke atas barisan peguam dan kepada barisan hakim untuk membersihkan nama saya, mengembalikan integriti saya, maruah saya dan keluarga secara keseluruhan. Lagi sekali, saya hanya minta satu benda, iaitu tolong doakan. InsyaAllah persidangan hari ini akan berjalan dengan baik dan akan tamat. Dan saya doakan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. So, pihak pendakwa raya memberitahu Mahkamah Persekutuan hari ini bahawa Mahkamah Rayuan telah tersalah analisis Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang menyebabkan Syed Saddiq dibebaskan daripada kesalahan penyelewengan dana pada Jun tahun lalu. Timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Gharib berhujah bahawa penghakiman Mahkamah Rayuan yang melibatkan seksyen itu adalah salah dari awal, memandangkan dia menganalisis kesalahan itu sebagai penukaran dana untuk kegunaan sendiri dan bukannya penyelewengan dana. Okey. Apa maksud dia is? So di bawah Seksyen 403, di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan, dia dipanggil misappropriate of fund dipanggil. Penyalahguna, okey, misappropriation of fund. 403. Okey, whoever dishonestly misappropriate or convert to its own use or cause any other person to dispose of any property shall be punished with imprisonment for a term which shall be not less than 6 months and no more than 5 years and with whipping and also be liable to fine. Okey, erti kata, sesiapa yang dishonestly, secara tidak jujurnya, misappropriate, telah menyalahgunakan atau ni perkataan English dia, converts to his own use. Now, perkataan convert ini menurut pendakwa raya, Hakim Mahkamah Rayuan telah menggunakan perkataan diguna perkataan penukaran. Convert tu dia kata tukar dana. Dia kata dia tukar dana. Bila dia tukar dana, dia kata itu adalah salah. Sepatutnya perkataan convert tu bukan tukar dana, sepatutnya seleweng dana. Okey, perkataan seleweng dana. Terminologi ni, tuan-tuan, definisi ni sangat penting bagi mana-mana undang-undang. Dia kata, jelasnya hal ini menjejaskan perkataan penukaran kepada penyelewengan tu because of mahkamah
rayuan menggunakan perkataan converge itu sebagai penukaran dan bukannya penyelewengan, ini telah menjejaskan keseluruhan pertimbangan Mahkamah Rayuan dan akhirnya memutarbelikan actus reus dan juga mens rea di dalam section itu. Okey. Apa itu actus reus? Apa itu mens rea? Belajar undang-undang sikit hari ini actus reus adalah perbuatan, mens rea adalah niat. Jadi disebabkan perkataan converge tadi itu didefinisikan oleh Mahkamah Rayuan sebagai penukaran dana dan bukannya penyelewengan, maka mereka investigate di atas benda yang salah, iaitu penukaran. Mereka melihat, oh betul lah tukar dana. Jadi bila tukar dana, dia tak kira sebagai mens rea-nya mala fide, berniat jahat. Kan dia tidak berniat jahat. Arti kata dia bukan seleweng, dia bukan, sebab dia tukar dana itu duit dia sendiri. Okey, Mahkamah Rayuan dia kata telah mengubah keseluruhan pertuduhan sebagai satu penukaran untuk kegunaan diri sendiri dan memutuskan bahawa kerana dana tersebut bertujuan untuk kempen pilihan raya Syed Saddiq, oleh itu ia adalah miliknya. So dia kata disebabkan dana itu memang untuk kegunaan dia sendiri bagi pilihan raya, maka itu adalah miliknya. Alasan itu bukan saja mengubah sifat perundangan pertuduhan itu, tetapi juga bercanggah dengan struktur berkanun dan pihak berkuasa yang telah lama bertapak mentafsirkan seksyen tersebut. Okey, dia kata dengan menganalisis pertuduhan itu sebagai penukaran, Mahkamah Rayuan secara efektifnya telah mengubah sifat perundangannya kerana penukaran melibatkan penegasan pemilikan ke atas harta. Okey, perkataan penukaran melibatkan penegasan pemilikan ke atas harta, manakala penyelewengan melibatkan pecah amanah harta dipegang oleh orang lain. Okey, pening tak pening? Okey, saya cerita. Now, kalau kita tukar, okey, dia macam ni lah. Menurut pendakwa raya, penukaran itu, kalau benda ni milik kita, okay, this is ours, kita bagi dekat orang, kita tukar, boleh tak kita tukar? Boleh, kerana dia milik kita. This one belongs to me. Saya punya, saya nak tukar boleh, sebab hak milik itu pada saya. Isunya, persoalannya adalah, adakah duit yang diambil oleh Syed Saddiq itu milik dia atau milik orang lain? Itu soalan dia. Kalau dia milik orang lain, maka itu penyelewengan. Kalau milik dia, maka itu penukaran. Mahkamah Rayuan kata tak, itu milik dia. Tetapi pendakwa raya berhujah itu bukan milik dia, itu duit armada. Okey, tapi dia berhujah bahawa dia yang bawa duit tu ke dalam armada. Okey, dia yang bawa duit tu, dana itu ke dalam armada. Sebenarnya masa itu ada tempoh di mana Syed Saddiq nak keluar, ada pertembungan dengan armada dan sebagainya, maka diarahkan duit itu keluar. Soalan kita, sewaktu pengarahan duit itu keluar, okey, soalan pertama, kenapa dia masukkan duit itu in the first place dalam armada? Okay, kenapa dia masukkan duit itu di first place dalam armada? Kalau itu duit dia, disimpanlah. Kenapa dia masukkan duit itu dalam armada? Kerana itu duit derma is. Duit derma kepada siapa? Adakah itu duit derma kepada Syed Saddiq ataupun duit derma kepada armada? Itu duit derma kepada Syed Saddiq, kenapa masuk armada? Itu persoalan yang dibawa oleh pendakwa raya. Sebab kalau dia adalah duit derma kepada armada, erti kata pemilikan itu siapa punya, tuan-tuan? Armada punya. Jadi kalau armada punya, erti kata dia tidak boleh keluarkan sewenang-wenangnya, melainkan kena ikut prosedur. Itu syarat dia. Kan, syarat dia mesti ikut prosedur. So prosedurnya bagaimana? Mana-mana pengeluaran lebih 500,000, maka perlulah mendapat kebenaran daripada siapa, tuan-tuan? Mendapat kebenaran dari siapa? Mendapat kebenaran daripada board ataupun daripada daripada orang kira board lah kan. Apa dia panggil board ahli NGO apa tu, armada tu punya ni lah, majlis tertinggi. Kan, hendaklah dikira sebagai majlis tertinggi. Okey. Maka kalau dia milik majlis tertinggi, erti kata sepatutnya apa yang berlaku adalah dia kena minta kebenaran majlis tertinggi. Itu je point dia. Arti kata kalau dia tidak boleh minta kebenaran majlis tertinggi, satu kesalahan lah. Kan saya kata hari itu elemen dia mudah sahaja. Pertama, siapa yang pemilik duit itu, milik siapa? Duit itu milik siapa? Milik armada ke milik Syed Saddiq? Kalau dia milik Syed Saddiq, kenapa dia dalam akaun armada? Kerana bila dia sudah masuk dalam akaun armada dan Syed Saddiq adalah dua entiti yang berbeza, tuan-tuan.
Dua entiti yang berbeza. Contoh, ada orang, saya ni kerja dengan sebuah syarikat, saya bawa sale, ini contoh saja, saya bawa jualan saya tu 10 juta, duit tu masuk dalam akaun syarikat. Duit tu milik saya ke sebagai salesman ke? Duit tu milik syarikat. Duit tu milik syarikat, walaupun saya yang bawa masuk, kerana mungkin saya ni pandai bercakap ke, orang saya terkenal ke, mungkin orang percaya saya ke, so duit tu masuk dalam syarikat. Duit itu milik syarikat, duit itu bukan milik saya. Kalaupun saya nak keluarkan, saya kata saya nak keluarkan, tak boleh, kerana saya dan syarikat adalah dua entiti berbeza. So ini yang dihujahkan oleh oleh pendakwa raya, iaitu pendakwa raya berhujah, dikata duit itu bukan milik Syed Saddiq, wang dana itu bukan milik Syed Saddiq. Kerana kalau di milik Syed Saddiq in the first place, kenapa dia masuk dalam armada? So, persoalan yang Mahkamah Persekutuan kena lihat dan bahaskan, siapa punya ataupun the ownership of the money tu, pemilik kepada wang tersebut. Dia kata pemilikan ke atas harta tersebut dipegang oleh Syed Saddiq ke ataupun atas orang lain. Dia kata penukaran melibatkan penegasan pemilikan ke atas harta, manakala penyelewengan melibatkan pecah amanah mengenai harta yang dipegang oleh orang lain. So, adakah Syed Saddiq telah mengambil harta orang lain ataupun itu harta dia? So menurut Mahkamah Rayuan, dia kata tak, itu harta dia. Tapi yang ini yang pendakwa raya bahaskan, bahawa itu bukan harta Syed Saddiq, itu adalah harta orang lain, di mana Syed Saddiq tengah mengarahkan bahawa untuk mengarahkan untuk dikeluarkan harta tersebut, which is wrong. Okay, which is wrong. Dan kalau itu berlaku, arti kata maka this is a clear cut penyelewengan, kerana dia tidak mengikut prosedur yang betul, therefore dia boleh dijatuhkan hukuman. Tapi Is, kau baca section tadi, dia kata shall be no less than 6 months, tidak kurang daripada 6 bulan, dan tidak lebih 5 tahun. Kenapa dia kena sampai 7 tahun? Sebab dia ada 4 pertuduhan. So dia bukan pertuduhan ini saja, dia ada beberapa pertuduhan yang lain, kan? So dia ada 4 pertuduhan, tapi central dia pertuduhan ini dan juga pengubahan wang haram. Kalau ini jatuh, pengubahan wang haram jatuh. Kalau ini lekat, pengubahan wang haram lekat. Kan saya kata tadi, pengubahan wang haram dan juga ialah misappropriation of property, rasuah dan sebagainya, benda ni selari, dia akan diekor dia. Kan kepala dia rasuah, kalau dia keluar duit jadi pengubahan wang haram. Okay, faham? Harap fahamlah. Harap fahamlah benda tersebut. Okay.